Okay, aku nak ajak korang datang ke pantai IOM Melaka. Kita order nasi penyet daripada akak ni. Saput-saput dah dia. Kak, macam mana kira kak? Ada harganya? Ada harga. Ada RM10. Oh semua RM10 lah. Cuma gurami ikan apa? Ikan tilapia. Boleh lah satu. Tapi hari ni tak jual. Oh, hari ni tak jual kak. Oh ini Nesia. Original lah ni. Okey cantik. Macam tu bagi lele penyet dengan air penyet. Boleh eh? Okay. Bungkus. Pastikan sambal dia jahat Dia mengingatkan masa lalu. Dia goreng panas-panas tau. Dia bagi kau panas-panas. Harap sabar menunggulah. Ayam. Begini. Hancurnya. Nasi ayam penyet dia simple tau. Nasi ayam penyet dia ni simple. Kita nak rasalah padu ke tidak. Personally aku puji dia nasi dia wangi. Sayur dia segar Dia bagi cili dengan sup. Sup dia sedap. Jadi rasa masin-masin sikit. Manis sikit, masin, masam, ada belacan dekat dalam ni. Aku dah confirm. Sambal dia tak berapa pedas. Kita boleh main berlari-lari lagi. Boleh main kejar-kejar, boleh main polis entry, one to jaga, polis mati, pencuri jaga. Jangan ketinggalan tawaran yang istimewa. Kostar dijamin 100% buatan Malaysia. Dia RM10 tau. Untuk portion dia, baloya. Dapat sayur segar, dapat timun, dapat tempe, dapat tahu. Secara keseluruhannya lah, sambal ayam penyet ni tak berapa padu, tak berapa pedas dan aku makan pun tak berpeluh. Makan pun kita boleh enjoy lagi. Aku bagi 7.5/10. Ibu buka jam berapa, Bu? Ya, lepas maghrib. Lepas maghrib sampai? Sampai 12 cuti? Tak ada? Cuti, kalau weekend kita dari tempat bang. Weekend mana? Weekend Sungai Melaka, di belakang Hanya. Sungai Melaka. Baik, masuk je ION ke sana. Ni dia.